Tiga jenis isteri yang membuka aib suaminya sendiri di hadapan orang lain. Pertama sekali adalah seorang isteri yang dia buka aib suami dia di hadapan anak-anak. Jangan sesekali memburukkan suami di hadapan anak-anak. Walaupun suami tu ada kelemahan, ada kekurangan, ada sifat, akhlak, tingkah lakunya yang tak senang dipandang, itu jangan sesekali burukkan depan anak-anak, kecuali kita nasihatkan suami kita itu di belakang anak-anak. Sebab kita nak anak-anak kita hormat pada ayah mereka. Biarlah Ustaz, biar dia orang tak hormat bapa dia tu, memang perangai macam tu, tak boleh. Hormat menghormati itu kunci kebahagiaan. Yang kedua adalah seorang isteri dia buka aib suami dia di media sosial. Sebab di media sosial bukan semuanya orang boleh bersangka baik. Kadang-kadang ada paparan atau perkongsian daripada asatizah pendakwah tentang ciri-ciri suami baik, ciri-ciri suami yang penyayang. Lalu dia tag suami dia, kemudian dia kata, fahamkan. Encik suami, tolong fahamkan. Dengar tu. Dia cakap macam tu dekat ruangan komen. Orang yang membaca, mata yang memandang, apa perasaan? Tanggapan terhadap suaminya tu, agak suami dia memang macam tu kot. Kita teraibkan suami kita di hadapan orang lain. Yang ketiga, seorang isteri dia menceritakan tentang keaiban, kelemahan, kekurangan suami dia, tapi kepada pihak yang berautoriti. Seperti yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita nama Hindun, dia bertemu dengan Nabi, dia menceritakan kepada baginda Nabi akan perihal suaminya Abu Sufyan. Dia cerita kepada Nabi, inna Abu Sufyan rajulun syahihun. Dia kata suaminya Abu Sufyan itu seorang yang kedekut, yang tak bagi nafkah kepada dia dan anak-anak semua. Jadi dia minta pandangan, dia minta panduan, dia minta nasihat daripada Nabi. Kalau begitu keadaannya, tak apa, yang tu boleh. Macam contoh, ada suami kadang berlaku kezaliman, dia buat perkara-perkara yang tak sepatut terhadap isteri dan anak, maka takkanlah seorang isteri nak berdiam diri saja. Maka antara langkah tindakan dia mungkin pergi mengadu, dia pergi report atau minta kaunseling, minta khidmat nasihat. Yang tu dibolehkan.